Anda pasti menabur beribu tan baja dan menggali tanah dalam-dalam itu satu-satunya cara untuk sediakan kebun kita. Bagaimana pula jika saya beritahu anda nenek moyang kita mampu mendapat hasil tuaian yang sangat lumayan tanpa pernah pun kenal istilah bahan kimia? Dalam video ini, kita akan kembali ke masa lalu dan membongkar rahsia mereka. Anda akan belajar cara mengubah kawasan kebun anda menjadi ekosistem yang mampu pulih sendiri, menggunakan kaedah-kaedah yang telah teruji berabad-abad lamanya. Dan percayalah, beberapa rahsia ini pasti akan mengejutkan anda. Sebelum terlupa, cuba tuliskan di ruangan komen apa ritual utama yang anda lakukan di kebun menjelang akhir musim. Adakah ia penggalian tanah atau ada cara lain? Saya sangat teruja nak tahu. Sebelum kita beralih kepada teknik-teknik khusus, mari kita fahami perkara asas. Falsafah nenek moyang kita sangat berbeza daripada yang moden. Bagi mereka, tanah bukan sekadar sumber yang perlu diperah semaksimum mungkin. Tanah adalah organisma yang hidup. Mereka menghormatinya, menjaganya seperti ibu yang memberi rezeki. Mereka faham bahawa di dalam tanah itu sendiri terdapat kehidupan yang aktif walaupun tidak kelihatan pada mata kasar. Berbilion-bilion bakteria, kulat, cacing, semua ini bekerja keras demi memastikan tuaian masa depan yang baik. Justeru, matlamat utama mereka bukanlah untuk memperbaiki tanah, tetapi untuk mewujudkan persekitaran agar tanah itu mampu memperbaiki dirinya sendiri. Keseluruhan pendekatan ini dibina atas asas bekerjasama dengan alam semula jadi dan bukannya bergelut melawannya. Dan inilah mungkin rahsia utama yang nampaknya kita mula lupakan dalam abad ke-21 ini. Baiklah, mari kita mulakan dengan prinsip yang paling fundamental. Nenek moyang kita memandang bumi ini sebagai entiti yang hidup. Ini bukan sekadar metafora puitis, tetapi merupakan tunjang utama kepada teknik pertanian mereka. Mereka secara naluri telah memahami apa yang kini para saintis labelkan sebagai mikrobiom tanah. Bagi mereka, tanah adalah rumah kepada jutaan mikroorganisma, kulat dan sudah pasti cacing tanah. Para pekerja gigih yang tidak kelihatan, inilah yang bertanggungjawab mencipta humus, lapisan subur yang memberi nutrien kepada tumbuhan. Sebarang campur tangan secara kasar, seperti pembajakan dalam menggunakan bajak, akan mengganggu ekosistem rapuh ini. Ia akan membalikkan lapisan tanah, mendedahkan bakteria anaerobik yang mati apabila terdedah kepada udara ke permukaan dan pada masa yang sama menimbus bakteria aerobik yang memerlukan oksigen. Akibatnya, struktur tanah akan musnah dan kesuburannya merosot. Oleh sebab itu, matlamat utama adalah bukan untuk memudaratkan komuniti hidup ini, tetapi sebaliknya untuk membantunya. Semua tindakan susulan yang akan kita bincangkan seterusnya berakar umbi daripada sikap yang penuh berhati-hati dan sangat menghormati tanah ibu yang memberikan kehidupan ini. Berdasarkan falsafah tanah yang hidup, prinsip seterusnya menjadi jelas, iaitu menolak kaedah menggali tanah secara dalam. Bagi ramai pekebun hari ini, amalan membajak atau menggali tanah secara dalam dianggap sesuatu yang amat penting. Mereka percaya ini akan menggemburkan tanah dan memusnahkan rumpai. Namun, nenek moyang kita dahulu mempunyai cara yang berbeza. Mereka tidak menggunakan bajak yang menterbalikkan lapisan tanah. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan cangkul atau alat yang sesuai untuk menggemburkan permukaan tanah sahaja. Kedalaman gemburan jarang sekali melebihi 5 hingga 7 cm. Mengapa? Pertama, ia memelihara struktur tanah dan saluran kapilari yang membolehkan air naik ke akar tanaman. Kedua, ia tidak mengganggu kehidupan biota tanah.
Cacing tanah dan mikroorganisma lain dapat meneruskan tugas mereka dalam persekitaran yang biasa mereka duduki. Bagaimana pula dengan rumpai? Akar rumpai yang terpotong pada kedalaman yang cetek itu akan kekal di dalam tanah. Apabila ia reput, ia bertukar menjadi baja organik tambahan. Pendekatan ini bukan sahaja tidak memiskinkan tanah, malah menjadikannya semakin subur dan berstruktur dari tahun ke tahun. Ini adalah jalan yang perlahan tetapi pasti menuju hasil tuaian yang stabil. Memanglah baja sangat diperlukan dalam berkebun, dan bagi sesebuah kebun, emas yang paling berharga sudah tentulah baja tahi haiwan, baja kandang. Namun, penggunaan baja ini ada kaedah istimewanya. Tahi haiwan yang masih segar sama sekali tidak dimasukkan ke dalam tanah pada musim luruh. Nenek moyang sangat arif bahawa baja segar ini berpotensi membakar akar tanaman. Selain itu, ia juga merupakan punca utama penyebaran biji, benih rumpai dan patogen penyakit. Kerana itulah, najis ini wajib dikomposkan terlebih dahulu. Ia ditimbun dalam longgokan besar dan seringkali dilapiskan dengan jerami, tanah gambut atau sekadar tanah biasa. Dalam timbunan ini, proses pembakaran atau fermentasi bermula, menyebabkan suhunya melonjak tinggi, mencecah 60 hingga 70 darjah Celsius. Suhu yang tinggi inilah yang membunuh biji-biji, benih rumpai, telur parasit dan juga segala punca penyakit. Proses penguraian baja ini mengambil masa dari beberapa bulan, malah sehingga setahun untuk matang sepenuhnya. Akhirnya yang terhasil adalah baja kompos yang gembur, berwarna gelap dan baunya seperti tanah hutan. Baja kompos matang inilah yang menjadi pembekal nutrien utama yang dimasukkan ke batas-batas tanaman. Ia bukan sekadar membekalkan makanan kepada tanaman, tetapi juga memperbaiki struktur tanah, menjadikannya lebih cekap menahan air dan memudahkannya untuk pengudaraan. Setiap kebun atau rumah tani pasti mempunyai timbunan kompos, dan ia bukan hanya tempat membuang sisa-sisa. Sebaliknya, ia adalah bioreaktor sebenar yang menghasilkan kesuburan tanah secara maksimum. Dibuang ke situ. Pucuk dan batang sayur, rumpai yang dicabut, pastikan tiada biji, sisa kupasan dapur, ranting kecil dan daun-daun gugur. Peraturan utama yang penting ialah kaedah penyusunan lapisan secara berselang-seli. Sisa hijau yang lembap kaya dengan nitrogen diselang-selikan dengan sisa coklat yang kering kaya dengan karbon. Misalnya, jerami atau habuk kayu. Ini bertujuan memastikan keseimbangan yang tepat bagi mikroorganisma yang bertanggungjawab memproses bahan organik tersebut. Timbunan itu disiram secara berkala dengan air atau larutan air rendaman herba untuk mengekalkan tahap kelembapan yang optimum. Kadang-kadang ia akan diterbalikkan atau dikuis bagi memastikan aliran oksigen yang mencukupi. Selepas setahun atau setahun setengah, longgokan sampah ini akan bertukar menjadi kompos yang sangat bernilai, baja universal yang sesuai untuk semua jenis tanaman. Ini adalah contoh terbaik kitaran tertutup, closed loop, di mana tiada bahan yang disia-siakan, sebaliknya dikembalikan ke dalam tanah sekaligus menggandakan kesuburan dan kekuatannya. Tetapi, apa pula solusinya kalau baja kandang kita sedikit, sedangkan kita perlu tingkatkan kesuburan tanah di kawasan yang luas? Untuk situasi ini, nenek moyang kita ada jawapan yang sungguh bijak. Baja hijau atau yang kini kita kenali sebagai siderates. Selepas hasil tuaian utama dikutip, batas-batas tanah yang kosong itu tidak dibiarkan terbiar begitu sahaja. Ia akan ditanam dengan tanaman tertentu. Selalunya, tanaman yang digunakan ialah rai musim sejuk,
veg, semanggi, clover, lupine atau sawi. Tumbuhan-tumbuhan ini sempat membesar dan menghasilkan jisim hijau yang banyak sebelum tiba musim sejuk. Apa faedahnya? Pertama, sistem akarnya yang kuat berfungsi melonggarkan tanah pada kedalaman yang dalam sekaligus meningkatkan struktur tanah. Kedua, tanaman kekacang seperti semanggi dan vegetaen mampu mengumpul nitrogen terus dari udara melalui nodul pada akarnya. Ini secara langsung memperkaya tanah. Selewat musim luruh atau awal musim bunga, jisim hijau ini akan dipotong dan digaul masuk ke dalam lapisan atas tanah. Di situ ia akan reput dengan pantas, bertukar menjadi nutrien yang mudah diserap oleh tanaman berikutnya. Secara dasarnya, ini adalah kaedah menghasilkan kompos secara terus di batas tanaman itu sendiri tanpa perlu bersusah payah memprosesnya di tempat lain. Di setiap rumah yang mempunyai dapur kayu, ada satu lagi sumber yang sangat berharga, iaitu abu kayu. Abu ini tidak pernah dibuang begitu sahaja. Sebaliknya dikumpul dengan teliti sepanjang musim sejuk. Abu kayu ialah baja mineral pekat yang terhasil secara semula jadi. Ia kaya dengan kalium yang sangat penting untuk proses berbunga dan menghasilkan buah serta fosforus, kalsium dan pelbagai jenis mikronutrien lain seperti magnesium, boron dan mangan. Lebih menarik lagi, semua elemen ini berada dalam bentuk yang mudah diserap oleh tumbuhan. Apabila tiba musim luruh, abu ini akan ditaburkan secara rata di atas batas tanah sebelum proses penggemburan. Tindakan ini bukan sahaja membekalkan nutrien kepada tanah, malah turut melaksanakan fungsi penting lain, iaitu menetralkan keasidan. Kebanyakan tanah akan menjadi berasid dari masa ke masa yang boleh menjejaskan pertumbuhan kebanyakan tanaman kebun. Abu kayu dengan tindak balasnya yang bersifat alkali dapat menetralkan lebihan asid, mewujudkan persekitaran yang optimum untuk pembangunan mikroflora yang bermanfaat dan pertumbuhan tanaman. Selain itu, abu juga dapat menghalau sesetengah perosak seperti siput babi. Tanah terdedah atau kosong pada musim sejuk adalah sesuatu yang cuba dielakkan oleh nenek moyang kita. Mereka faham secara naluri bahawa tanah yang tidak ditutup mudah mengalami hakisan akibat angin dan air. Ia juga akan membeku hingga ke lapisan dalam yang sangat memudaratkan bagi organisme yang hidup di dalam tanah. Oleh itu, salah satu amalan wajib pada musim luruh ialah menabur sungkupan atau secara mudahnya menutup batas tanaman. Sebagai sungkupan, mereka menggunakan apa sahaja yang ada: jerami, rumput kering, daun-daun kering dari hutan, gambut dan rumput yang baru dipotong. Lapisan sungkupan ini berfungsi ibarat selimut tebal untuk tanah. Di bawahnya, tanah tidak mudah membeku dengan teruk, malah struktur tanah kekal longgar dan lembap. Kehidupan terus berjalan di bawah penutup ini sepanjang musim sejuk. Cacing tanah dan mikroorganisma perlahan-lahan mengurai lapisan bawah sungkupan, mengubahnya menjadi humus. Apabila tiba musim bunga, tanah tersebut sudah bersedia untuk ditanam. Ia lembap, gembur dan telah disenyawakan secara semula jadi. Hanya perlu mengalihkan sedikit sungkupan dan benih sudah boleh ditabur. Ini menjimatkan banyak masa dan tenaga untuk kerja-kerja penyediaan tanah pada musim bunga. Di kawasan yang kaya dengan tasik dan paya, nenek moyang kita dahulu kala memanfaatkan dua lagi sumber semula jadi yang sangat berharga: gambut dan sapropel. Gambut terutamanya jenis tanah rendah yang telah reput dengan baik, matang, amat dihargai kerana kemampuannya memperbaiki struktur tanah. Ia menjadikan tanah liat yang berat menjadi lebih gembur dan berudara, manakala tanah berpasir yang ringan pula
menjadi lebih mampu mengekalkan kelembapan. Gambut biasanya dimasukkan ke dalam tanah pada musim luruh, disebarkan secara sekata di seluruh kawasan. Ia juga merupakan komponen yang sangat baik untuk dijadikan kompos dan sungkupan. Sapropol ialah endapan lumpur dari dasar badan air tawar. Ia adalah baja yang unik dari segi komposisinya. Ia mengandungi sejumlah besar bahan organik, asid humik, vitamin dan unsur surih mikroelemen. Lumpur yang diambil dari dasar ini akan dikeringkan, kemudian dibekukan pada musim sejuk supaya ia mencapai struktur yang lebih peroi berderai sebelum disebarkan ke dalam tanah. Sapropel dipercayai bukan sahaja membekalkan nutrien kepada tanaman tetapi juga menyihatkan tanah dengan menekan perkembangan mikroflora patogenik. Ia benar-benar dianggap sebagai eliksir kesuburan yang dihadiahkan oleh alam semula jadi. Dalam skalama pertanian, kita boleh jumpa rujukan mengenai baja yang hari ini mungkin kita anggap sebagai eksotik. Baja yang dimaksudkan ialah produk berasaskan haiwan seperti tepung tulang dan tepung darah. Selepas penyembelihan ternakan, tiada satu pun bahagian yang dibuang. Tulang akan dibakar di dalam rolau sehingga ia menjadi rapuh sebelum dihancurkan menjadi tepung halus. Tepung tulang merupakan sumber fosforus dan kalsium yang amat baik. Lebih-lebih lagi ia bersifat bertindak balas lambat atau berkesan jangka panjang. Jika dimasukkan ke dalam tanah pada musim luruh, ia akan terurai perlahan-lahan, membekalkan nutrisi kepada tanaman untuk tempoh beberapa tahun. Manakala tepung darah pula yang diperbuat daripada darah kering adalah sumber nitrogen organik yang paling kaya. Ia sering digunakan untuk memberikan rangsangan pertumbuhan pantas kepada tanaman ketika musim bunga bermula. Sudah tentu, baja-baja ini bukanlah untuk kegunaan besar-besaran, ia lebih kepada aplikasi terpilih, hanya untuk tanaman yang paling bernilai. Namun, fakta penggunaan baja ini membuktikan betapa rasional dan efisiennya amalan pertanian nenek moyang kita. Semuanya sifar pembaziran. Mereka tahu cara mencari manfaat daripada setiap perkara secara harfiahnya. Satu lagi petua berkebun yang sangat bijak dan diwarisi sejak zaman berzaman ialah kaedah membina batas tinggi atau batas panas. Kaedah ini sangat popular, terutamanya di kawasan utara yang mengalami musim panas yang pendek dan dingin. Pada musim luruh, mereka akan menggali parit sedalam kira-kira setengah meter. Di dasarnya diletakkan sisa organik kasar seperti dahan besar, batang pokok renek lama dan serpihan kayu yang reput. Lapisan ini berfungsi sebagai sistem saliran yang baik. Kemudian, lapisan sisa organik yang lebih halus ditambahkan di atasnya, termasuk batang pokok, rumpai, daun-daun kering dan sisa dapur. Kesemua bahan ini kemudian ditutup dengan lapisan kompos atau baja organik, diikuti dengan lapisan tanah subur. Apabila tiba musim bunga, di dalam batas ini, proses penguraian bahan organik akan bermula secara aktif, melepaskan haba. Hasilnya, tanah di batas ini menjadi panas lebih awal berbanding kebun biasa. Ini membolehkan anak benih ditanam 2 hingga 3 minggu lebih awal dan memastikan tanaman yang memerlukan haba dapat berbuah dan mengeluarkan hasil. Secara dasarnya, ia adalah batas yang memanaskan dan membaja dirinya sendiri, yang boleh digunakan selama bertahun-tahun, menjadi semakin subur dari setahun ke setahun. Salah satu prinsip utama yang dipatuhi oleh nenek moyang kita secara teliti ialah penggiliran tanaman atau rotasi tanaman. Mereka sangat sedar bahawa jika tanaman yang sama ditanam di lokasi yang sama bertahun-tahun lamanya, hasil akan merosot dan penyakit serta perosak mula merebak ganas. Oleh sebab itu,
mereka sentiasa menggilirkan penanaman. Mereka tidak pernah menanam kubis selepas kubis atau ubi kentang selepas ubi kentang, malah wujud pola penggiliran yang tersusun rapi. Sebagai contoh, selepas tanaman yang rakus menyerap nutrien, mereka memanggilnya pelahap seperti kubis atau labu. Pada tahun berikutnya mereka akan menanam kekacang. Kekacang sebaliknya memperkayakan tanah dengan nitrogen. Selepas kekacang, barulah ditanam tanaman akar yang memerlukan tanah yang gembur dan longgar. Pendekatan ini menyelesaikan beberapa masalah serentak. Pertama, ia mencegah kehabisan nutrien tanah secara berat sebelah kerana setiap jenis tumbuhan memerlukan set nutrien yang berbeza. Kedua, ia berjaya memutuskan kitaran hidup, perosak dan penyakit yang hanya menyerang tanaman tertentu. Ini adalah strategi yang mudah tetapi sangat berkesan untuk mengekalkan kesihatan dan kesuburan kebun. Bagi nenek moyang kita, salji bukan hanya fenomena musim sejuk biasa, tetapi ia adalah nikmat sebenar untuk ladang dan kebun mereka. Mereka memanggilnya selimut musim sejuk atau harta petani. Ia bukan sekadar soal kelembapan yang diperlukan pada musim bunga. Lapisan salji yang tebal sebenarnya adalah penebat haba semula jadi yang paling efektif. Dengan lapisan salji setebal 30 hingga 40 cm, tanah hampir tidak membeku walaupun semasa musim sejuk yang paling teruk. Suhu permukaan tanah akan kekal hampir pada paras sifar darjah Celsius. Ini mewujudkan persekitaran yang sempurna untuk organisme tanah yang berfaedah dan akar tumbuhan saka menjalani musim sejuk. Salah satu tugas penting pada musim luruh dan musim sejuk adalah usaha untuk mengekalkan salji daripada ditiup angin. Di sepanjang kebun, mereka menanam tumbuhan tinggi sebagai penghalang, memasang papan pelindung atau meletakkan ranting di atas batas tanaman. Semua ini dilakukan agar angin tidak menerbangkan salji berharga itu dari kawasan mereka. Apabila musim bunga tiba, air salji yang cair, yang sering dianggap sebagai air kehidupan, akan meresap perlahan-lahan ke dalam tanah. Ia membekalkan kelembapan yang mencukupi untuk sepanjang musim tanaman yang akan datang. Keupayaan untuk menguruskan dan menggunakan salji dengan betul adalah salah satu kunci utama untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan. Bagaimana nenek moyang kita menguruskan rumpai tanpa bantuan racun herba moden? Mereka tidak melancarkan perang habis-habisan, sebaliknya mereka mengawal pertumbuhan rumpai tersebut. Senjata utama mereka adalah pencegahan. Pertama, seperti yang telah kita sebutkan, penggunaan baja kandang yang telah matang, bukan yang segar, dapat mengurangkan secara mendadak jumlah benih rumpai yang masuk ke dalam tanah. Kedua, penggunaan sungkupan mulch secara aktif. Lapisan jerami atau daun yang tebal menghalang rumpai daripada mendapat cahaya. Rumpai yang berjaya tumbuh pula akan menjadi lemah dan mudah dicabut. Ketiga, merumput atau mencabut rumpai tepat pada masanya. Rumpai dibuang ketika masih kecil, sebelum sempat berbunga dan menghasilkan benih. Ini adalah kerja yang teliti tetapi dilakukan secara konsisten. Selain itu, mereka menggunakan teknik penanaman padat. Tanaman utama akan membesar dan dengan sendirinya menaungi tanah sekaligus menghalang pertumbuhan rumpai pesaing. Kadang-kadang, mereka juga menggunakan kaedah siraman provokasi pada musim luruh. Mereka menyiram batas tanaman yang kosong untuk merangsang percambahan rumpai dan kemudian memotongnya menggunakan cangkul. Ini adalah pendekatan komprehensif yang didasarkan pada pengetahuan biologi tumbuh-tumbuhan dan perhatian berterusan terhadap kebun mereka. Konsep pencegahan adalah kata kunci utama dalam usaha
memerangi penyakit. Daripada merawat tumbuhan yang sudah sakit, lebih baik kita mencegah masalah daripada berlaku. Untuk tujuan ini, tumbuh-tumbuhan biasa yang mempunyai sifat fitosida yang kuat digunakan. Contohnya, rendaman bawang putih, kulit bawang, cili api atau wormwood disembur untuk menghalau serangga perosak. Abu kayu ditabur bukan sahaja sebagai baja, tetapi juga untuk mencegah penyakit kulat seperti penyakit busuk pangkal kubis, clubroot. Penanaman bersama atau companion planting juga diberi penekanan yang tinggi. Pemerhatian menunjukkan bahawa sesetengah tumbuhan dapat membantu antara satu sama lain. Contohnya, bunga tahi ayam, marigold, yang ditanam berdekatan batas tanaman boleh menghalau nematod. Bau bawang dan lobak merah yang ditanam bersebelahan pula dapat mengelirukan lalat bawang dan lalat lobak merah. Adas, dill menarik serangga bermanfaat yang berfungsi memusnahkan aphid. Ini merupakan satu bidang sains yang berasaskan pemerhatian bertahun-tahun. Kaedah ini membolehkan keseimbangan ekologi dikekalkan di kebun tanpa perlu menggunakan racun kimia. Bagi nenek moyang kita, cacing tanah adalah kunci utama dalam mencipta tanah yang subur. Kehadiran cacing di dalam tanah merupakan petanda jelas akan kesihatan dan kesuburan bumi. Oleh sebab itu, semua teknik bercucuk tanam yang mereka amalkan difokuskan untuk menarik dan menggandakan populasi pekerja keras yang tidak mengenal penat ini. Melakukan pengemburan tanah secara mendalam, memastikan terowong dan tempat tinggal mereka terpelihara. Penambahan bahan organik secara berterusan, seperti kompos, baja reput dan sungkupan mulch, menjamin sumber makanan mereka. Cacing ini apabila memakan sisa organik akan menghadamkannya melalui usus mereka sekaligus memperkayakannya dengan enzim dan mikrob bermanfaat. Najis mereka yang dikenali sebagai coprolit adalah baja organik yang paling berharga dan pekat, iaitu biohumus. Selain itu, dengan menggali banyak terowong, cacing membentuk struktur tanah dengan sempurna, menjadikannya gembur, mudah menyerap air dan mempunyai pengudaraan yang baik. Mereka bekerja lebih baik daripada jentera pembajak dan yang paling penting, ianya percuma. Mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk cacing bermakna kita mengaktifkan mekanisme semula. Jadi untuk meningkatkan kesuburan tanah dan ini akan terus beroperasi tanpa perlu campur tangan anda di kawasan-kawasan yang kering atau setelah melalui musim panas yang gersang. Nenek moyang kita dahulu pasti akan melakukan penyiraman berat, deep watering, pada musim luruh. Mereka faham tanah yang kering akan membeku jauh lebih dalam ketika musim sejuk berbanding tanah yang lembap. Ais yang terbentuk dalam tanah kering yang beku itu pula boleh merosakkan akar tumbuhan saka, termasuklah pokok buah-buahan dan semak, menyebabkan ia menjadi lemah atau mati sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada lewat musim luruh, iaitu selepas semua daun gugur, tetapi sebelum suhu beku yang stabil melanda, kebun dan taman akan disiram dengan air yang sangat banyak. Penyiraman ini dilakukan secara berperingkat agar air sempat menyerap masuk dan membasahi tanah sehingga kedalaman sekurang-kurangnya 1 meter. Tanah yang kaya dengan lembapan seperti ini akan membeku dengan lebih perlahan dan tidak terlalu dalam. Ini penting untuk melindungi sistem akar daripada kerosakan. Selain itu, simpanan air yang dibina sejak musim luruh ini amat penting bagi memastikan tumbuhan memulakan pertumbuhan dengan jayanya pada musim bunga, terutamanya jika musim bunga tersebut ternyata kering. Amalan ini adalah contoh jelas bagaimana pemahaman mendalam tentang hukum fizik dan biologi
membolehkan mereka memperoleh hasil tuaian yang baik walaupun di tengah cabaran keadaan iklim yang sukar. Prosedur penting lain yang dilakukan pada musim luruh, terutamanya bagi tanah yang berasid tinggi seperti tanah podzol dan gambut, adalah proses pengapuran. Nenek moyang kita dahulu perasan, ada kawasan di mana beetroot dan kubis tidak dapat tumbuh dengan baik. Namun sebaliknya, tanaman seperti ekor kuda, hostil dan sorel pula hidup subur. Ini adalah petanda yang jelas bahawa tanah tersebut terlalu masam. Keasidan tanah yang berlebihan bukan sahaja menghalang tanaman menyerap nutrien, walaupun nutrien itu sudah ada dalam tanah, malah ia turut menyumbang kepada perkembangan penyakit tertentu. Contohnya penyakit akar, bengkak kubis, clubroot. Untuk menetralkan keasidan ini, mereka menggunakan bahan-bahan yang sedia ada seperti kapur mati, slaked lime, tepung dolomit, kapur tanah ataupun serbuk plaster lama. Bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam tanah pada musim luruh, selalunya sebelum proses membajak atau menggembur. Dengan berbuat demikian, bahan alkali ini mempunyai masa sepanjang musim sejuk untuk bertindak balas dengan asid tanah. Menjelang musim bunga, ia akan menghasilkan persekitaran yang lebih baik dan hampir neutral. Prosedur ini tidak dilakukan setiap tahun tetapi sekali dalam beberapa tahun, bergantung kepada tahap kemasaman tanah. Ini adalah kaedah pemulihan kimia yang mudah dan sangat berkesan, berpandukan amalan pertanian tulen. Nenek moyang kita dahulu kala sentiasa cuba melakukan segala kerja kebun mengikut rentak dan irama semula jadi alam. Mereka mungkin tidak mempunyai data saintifik yang tepat, tetapi mereka memiliki pemerhatian berabad-abad lamanya yang kemudiannya membentuk kalendar rakyat. Mereka berpandukan bukan sangat kepada tarikh, tetapi lebih kepada petanda alam. Bila pokok ceri mula berbunga, itu isyarat masa untuk menanam ubi kentang. Bila biji benih dandelion mula berterbangan, itu masa untuk menyemai timun. Fasa bulan juga diberikan perhatian yang sangat penting. Mereka percaya ketika bulan mengambang, lebih baik menanam segala yang tumbuh di atas tanah kerana nutrien dan getah tumbuhan bergerak ke atas. Manakala ketika bulan menyusut, mereka menanam tanaman berakar kerana semua tenaga disalurkan ke akar. Hari ini, ramai yang agak skeptikal terhadap amalan ini, namun kajian moden sebenarnya mengesahkan pengaruh kitaran bulan terhadap organisme hidup. Kerja-kerja musim luruh juga diikat pada tempoh tertentu. Contohnya, pemangkasan pokok dilakukan selepas daun gugur dan pokok mawar ditutup atau dilindungi apabila frost stabil yang pertama mula berlaku mengikut kitaran semula. Jadi ini membolehkan semua kerja diselesaikan tepat pada masanya dengan usaha yang paling minimum dan keberkesanan yang maksimum. Tumpuan istimewa pada musim luruh adalah kepada tanaman saka, iaitu pokok buah-buahan dan pokok renek beri. Ini penting kerana kejayaan tanaman ini mengharungi musim sejuk akan menentukan hasil tuaian pada tahun berikutnya. Selepas selesai menuai dan daun-daun gugur, kerja-kerja pemangkasan sanitari akan dijalankan. Semua dahan yang kering, sakit atau patah akan dibuang. Batang pokok yang masih muda pula dikapur menggunakan larutan kapur yang dicampur dengan tanah liat dan kuprum sulfat. Ini bertujuan untuk melindungi kulit kayu daripada rekahan frost yang berlaku akibat perubahan suhu di bawah sinaran matahari serta daripada serangan penyakit kulat. Kawasan di sekeliling pangkal batang pokok wajib disungkup dengan lapisan tebal humus atau gambut. Kaedah ini berfungsi sebagai baja tambahan dan juga sebagai perlindungan akar daripada membeku.
anak-anak pokok yang baru ditanam dan tanaman yang sensitif pada suhu rendah seperti anggur atau bunga ros akan ditutup dengan pelindung tambahan. Untuk tujuan ini, mereka menggunakan ranting konifer, iaitu dahan-dahan pokok cemara atau pine. Ranting-ranting ini mampu menahan salji dengan baik, lalu mewujudkan lapisan udara yang melindungi, dan pada masa yang sama, ia menghalang tanaman daripada reput ketika cuaca mula cair. Selain itu, tikus juga tidak suka pada ranting-ranting ini yang berpotensi besar merosakkan kulit batang pokok muda semasa musim sejuk. Jadi, sebagai pekebun mana kita boleh praktikkan kebijaksanaan turun-temurun ini? Sebenarnya sangat mudah. Kebijakan kaedah ini bukan sahaja tidak ketinggalan zaman, malah sedang mengalami kebangkitan semula pertanian organik. Dengan langkah kecil, elakkan daripada membajak atau menggali dalam pada musim luruh. Sebaliknya, alat cangkul rata, kota untuk melonggarkan tanah secara permukaan sahaja. Jangan lupa sungkup batas yang kosong dengan rumput yang dipotong atau daun kering yang gugur. Wujudkan timbunan kompos lebih mudah daripada yang disangka. Anda pasti terkejut melihat banyak sisa organik yang dihasilkan oleh kebun anda sendiri. Tanaman tutup bumi seperti sawi di satu atau dua batas cepat tumbuh dan sangat baik untuk menyihatkan kembali tanah. Kumpul abu kayu daripada tempat berbeku atau unggun api, ia baja semula jadi yang sangat berharga. Langkah-langkah ringkas ini tidak memerlukan kos yang tinggi, tetapi ia akan mencetuskan proses semula jadi untuk memulihkan kesuburan di kebun anda. Anda tidak lagi sekadar seorang penggali tanah, tetapi menjadi rakan kongsi alam semula jadi. Percayalah, bumi pasti akan membalas budi baik anda dengan hasil tuaian yang melimpah ruah dan yang paling penting, sihat. Jadi, adakah nenek moyang kita sebenarnya pakar ekologi yang genius? Tanpa mereka sedari, mereka tidak melawan alam tetapi bekerjasama dengannya dengan memerhati dan membuat kesimpulan yang teliti. Mereka faham bahawa tanah bukan sekadar substrat mati, tetapi organisma hidup yang sangat kompleks. Ia perlu diberi makan, dilindungi dan dirawat, bukannya dirosakkan dan disembur racun kimia. Sungkupan, tanaman penutup bumi, kompos, abu dan penjagaan rapi terhadap cacing tanah. Ini bukan sekadar kaedah orang lama, tetapi asas kepada pertanian yang lestari, sihat dan bijaksana. Inilah jalan untuk mewujudkan ekosistem yang sejati dan hidup di sebidang kecil tanah kita. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga tamat. Jika anda mendapat ilmu baharu dan bermanfaat, jangan lupa tekan butang suka, like dan langgan subscribe saluran ini. Ada banyak lagi kandungan menarik yang menanti anda. Sekarang, soalan penting. Kaedah tradisional manakah yang anda akan cuba praktikkan di kebun anda mungkin seawal musim ini? Atau adakah anda sudah mengamalkan mana-mana kaedah ini? Kongsikan pengalaman anda di ruangan komen. Mari kita berbincang